Ramai orang masih confused antara simpan dan labur. Mari sini aku terangkan sekali untuk semua faham. Kalau pelaburan, fokus dia satu, nak dapatkan pulangan ataupun return. Tapi bila ada pulangan, mesti ada risiko. Maknanya, ada upside and downside. Kadang untung, kadang rugi. Itu normal sebab pelaburan ni jangka panjang. Kalau harga jatuh pun insya-Allah boleh naik balik. Tapi yang penting kau kena faham risiko dia. Tapi simpanan lain pula cerita dia. Simpanan ni untuk kekalkan nilai duit, bukan nak gandakan. Kalau nak duit tu selamat dan mudah dikeluarkan, modal tak terusik, untuk orang Melayu atau Bumi Putera, dua tempat yang paling biasa ialah ASB dan juga tabung haji. Dua-dua ni stabil dan senang nak urus sebab dah lama dalam sistem Malaysia. Tapi kau kena faham beza dia. ASB, Amanah Saham Bumi Putera ni sebenarnya unit trust harga tetap RM1 seunit yang diuruskan oleh ASNB, anak syarikat penuh PNB. ASB bukannya deposit bank dan tak didilungi oleh PIDM. Harga unit dia kekal tetap sebab ASNB yang kawal. Tapi itu bukan bermaksud modal dijamin kerajaan. Dia bergantung kepada prestasi dana. Pulangan ASB datang daripada agihan pendapatan tahunan, bukannya kadar tetap. Tabung haji pula lain. Ia bukan di bawah PIDM, tapi semua simpanan dijamin 100% oleh Kerajaan Malaysia. Di bawah Akta Tabung Haji 1995, Akta 535. So kalau nak simpan duit yang confirm dijamin kerajaan, tabung haji adalah antara pilihan yang paling selamat. Kalau kau nak simpanan yang benar-benar dilindungi oleh PIDM, kau kena pergi fixed deposit kat bank. PIDM lindungi deposit sampai RM250,000 pendeposit per bank ahli. Kalau bank tu pun tutup sekali, deposit dalam had tu tetap dilindungi. Cuma kalau kau letak duit dalam akaun simpanan biasa, itulah benda yang paling ramai terlepas pandang. Pulangan dia sangat rendah, sekitar 0.1% sehingga 0.5% setahun. Sedangkan inflasi Malaysia sekarang dalam lingkungan 2 ke 3.5% setahun. Ini iuran daripada 2025. Maknanya, nilai sebenar duit kau turun setiap tahun sebab harga barang makin naik tapi duit tak berkembang. So, kalau nak simpan, pilih tempat yang bagi pulangan sekurang-kurangnya 3% dan ke atas, supaya duit tu boleh lawan inflasi. Kalau nak tenang, guna tabung haji. Kalau nak moderate, guna ASB. Kalau nak betul-betul dijamin PIDM, gunalah FD. Ingat, simpanan untuk jaga nilai, pelaburan untuk tambah nilai.